Tahu tak, pada 4 Jun 2008, di Mesa, Arizona, rakan kepada seorang lelaki tampan bernama Travis Alexander telah menemui mayatnya di dalam bilik air rumahnya sendiri dalam keadaan yang sangat ngeri. Travis bukan sekadar dibunuh, tetapi dia telah ditikam sebanyak 27 kali, lehernya dikelar dari telinga ke telinga dengan begitu dalam sehingga hampir putus, dan dia juga ditembak di bahagian kepala. Siasatan awal polis mendapati tiada tanda pecah masuk, namun mereka menemui sebuah kamera digital yang telah rosak di dalam mesin basuh di rumah tersebut. Pihak forensik berjaya memulihkan gambar-gambar daripada kamera yang dicuci itu, dan apa yang ditemui sangat mengejutkan. Terdapat gambar-gambar intim Travis bersama bekas kekasihnya, Jodi Arias, yang diambil pada hari pembunuhan tersebut. Malah, terdapat satu gambar yang tidak sengaja tertangkap memamparkan kaki Jodi bersebelahan dengan mayat Travis yang berlumuran darah. Jodi yang pada mulanya menafikan dia berada di lokasi kejadian, kemudiannya menukar ceritanya berkali-kali daripada mendakwa mereka diserang oleh penceroboh bertopeng sehinggalah mendakwa dia membunuh Travis sebagai mempertahankan diri akibat penderaan. Perbicaraan Jodi Arias pada tahun 2013 menjadi antara perbicaraan yang paling sensasi dalam sejarah televisyen Amerika. Jodi digambarkan sebagai seorang wanita yang mempunyai obsesi melampau terhadap Travis selepas lelaki itu memutuskan hubungan mereka. Travis yang merupakan seorang ahli agama yang aktif cuba menjauhkan diri daripada Jodi. Namun Jodi terus mengekori dan mengintip setiap gerak-geri Travis. Perbicaraan itu mendedahkan sisi gelap hubungan mereka yang penuh dengan manipulasi, cemburu buta dan nafsu yang akhirnya membawa kepada tragedi tersebut. Sehingga kini Jodi Arias masih menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa pera di penjara Arizona. Walaupun sudah bertahun-tahun berlalu, kes ini tetap menjadi subjek perdebatan mengenai psikologi personality disorder dan bagaimana cinta yang toksik boleh berubah menjadi keganasan yang luar biasa. Namun ramai yang menyangka bahawa Jodi Arias hanyalah seorang wanita yang hilang pertimbangan seketika kerana cemburu. Namun siasatan mendedahkan tentang perancangan yang telah pun dilakukan oleh Jodi sebelum dia memandu ke rumah Travis. Siasatan mendapati Jodi sebenarnya telah mencuri sebuah tong drum minyak dan mengisi minyak tambahan supaya dia tidak perlu berhenti di stesen minyak perhampiran rumah Travis yang boleh merakam wajahnya pada kamera CCTV. Dia juga mengecat rambutnya menjadi warna gelap dan mematikan telefon bimbitnya sepanjang perjalanan untuk mengelakkan dikesan oleh menara telekomunikasi. Jodi sebenarnya hampir terlepas daripada jenayah ini. Dia sangat teliti membersihkan bahan bukti dan mencuci kamera tersebut dalam mesin basuh dengan harapan air dan sabun akan memusnahkan kad memori di dalamnya. Tetapi dia tidak menyedari